Hai semua, hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kek gula hangus. Kita buat gula hangus dahulu ya. Ni kita ada gula pasir ataupun gula putih setengah cawan. Ini untuk kita hanguskan gula ni sehingga dia cair. Okey, nampak gula kita dah perang macam ni. Kita masukkan air panas sebanyak 1 cawan. Hati-hati ya. Okey, nampak ni gula kita dah pun sebati. Kita masukkan gula merah sebanyak 2 sudu makan ataupun 2 sudu besar. Jadi gula merah ni untuk bagi kek kita hitam sedikit lah. Kalau tak ada gula merah pun tak apa, tak payah masuk ya. Okey. Nampak ni dah pun sebati juga dan kita masukkan margarin sebanyak 2 sudu besar. Okey, dah sebati semua, kita tutup dan kita biarkan gula kita ni sejuk ataupun suam macam tu. Yang kedua untuk kita buat kek gula hangus ialah ni tepung gandum sebanyak 1 cawan. Ni tepung ubi 1 sudu besar ni. Kita masukkan ke dalam tepung gandum. Baking powder sebanyak 1 sudu teh ataupun setengah sudu besar ni. Ini baking soda pun sama. Okey, bahan kering ni kita ayakkan. Okey, dah selesai kita ayak. Kita kepuk-kepukkan telur ni. Telur sebanyak 4 biji ya. Grade A. Kita tak mau terlalu telur ni kembang ya. Kita cuma nak bagi dia bersatu sahaja. Okey, kita masukkan sedikit garam. Okey, kita masukkan susu pekat manis. Ni dua bahan ni gula hangus tadi, air gula hangus dan tepung gandum. Ini kita masuk berselang-seli ya. Okey, ni gula hangus kita. Sekarang kita tapiskan adunan kita ni. Loyang kita ni, kita sapu margarin ataupun pelantah. Okey, ni saya letak tepung sedikit ya supaya kek kita tak melekat pada loyang. Okey, macam ni loyang kita. Sekarang kita masukkan adunan kita ni ke dalam loyang kita. Loyang saya ni saiz 20. Adunan kita ni, kek kita ni, kita bakar 60 minit. Suhu 190 darjah Celsius, api atas bawah. 60 minit tu 50 minit api bawah dan selepas 50 minit naikkan ya api atas bawah 10 minit. Total 60 minit. Okey, ni dia kek kita dah pun masak. Tu dia. Dia dah sejuk kan? Tu dia. Kek sarang semut kita ataupun kek gula hangus. Okey, ni dia dah siap. Selamat mencuba.